Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, kenal tak? Ini adalah sayur petola. Okey, cara kita nak siang buang kulit petola ni seperti dalam video ni ya, cara kita siang kulit sayur ataupun buah petola. Okey, kemudian ini cara saya lah, kita potong buah petola. Kemudian kita masaklah. Nak masak apa pun boleh. Cara bening boleh, cara masak lemak putih pun dah petang dah pun. Okey, hari ni menu tengah hari saya masak yang simple, kerabu mangga, telur rebus. Okey, kalau ada ayam atau ikan kita goreng lah. Ada sambal belacan dan ni masak lemak putih sayur petola. Okey, ini dah nak hampir masak lah. Okey, kita letak soon, pucuk. Okey, cili besar berwarna merah dan perencah dia kita letak udang putih. Udang putih ni yang kulit lembut tu. Okey, kita tunggu sebentar lagi sehingga kuah ini mendidih dan sayur ini masak. Okey kawan-kawan, selamat menjamu selera dan selamat tengah hari. Okey, dah masuk petang pun. Okey, bye.